Ke tu, Cik ada lesen ke? Tapi keledar mana, Cik? Assalamualaikum. Hari ni kita berada di penyerahan cek bernilai pangkal 7 depan. Ada 6 angka, 700k. Hibah berganda kematian anak kepada pasangan rumah ni lah. Usia 20-an. So prosesnya semua pada ejen kita, iaitu Saiful Azmi Boy. Jom masuk. Sebab dia jatuh, sebab dia ada motor. Tapi dia tak boleh motor. Dia jatuh, dia biarkan motor tengah jalan. Kau bangun, dia tak dia bangun, dia ada je. Mungkin padi ke apa. Dia kena sama. So doktor Dia duduk. duduk sikit. Cuma saya tak tahu dia jatuh tu dia langgar yang apa tak dapat dia betul. Bayar dia. Banyak, Cik. Ya. Tak ada, adalah sikit-sikit. Niat lawa itu tu. Amin. Bagus ke tak bagus? Macam dia lah. Kita dia buat kita surprise dia ni Surprise tu. Yang muda-muda. Kita rasa kadang-kadang kita sembang dengan kawan-kawan, kita rasa bangga pula. Betul. Apa yang ikut? Kan? Kita bangga anak aku walau dia macam ni pun kita rasa bangga. Dia muda lagi kan? Sebab dia muda lagi. Dia tak macam orang lain yang saya tengok yang banyak. Ya, kita faham Kawan-kawan dia yang cerita kan? kan, banyak yang bila ni mana orang tua dia terabai. Duit kata, adik mana mau mama. Kalau mama mati ni, dia diam. Oh. Betul? Kalau mama mati ni, tak apalah kata nanti ada muka dia kata rezeki. Muka dia jadi. Ada sedekah lah. Siapa-siapa dia kata. Begitu. Kalau mama apa-apa jadi dengan adik mah, mama dapat banyak. Dia kata, kalau dia dapat tu dia kata boleh-boleh RZ dapat. Dia minta RZ. Yelah. Dia boleh minta RZ, dia kata boleh macam-macam lah dia boleh buat mah. Banyak tu mah, 100,000 tu. Duit tak boleh buat apa dia, kata bukan boleh buat mati dia, kata kita boleh buat benda yang manfaat dia kata. Jalan yang benar dia kita selama ni kata budaya yang Rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Itu tak kita pegang pada tu. Jadi bidang kita masih lagi. So saya nak mengucapkan terima kasih lah bagi pihak Prudential sebab percaya dengan Prudential. Dua polisi pula tu. So dengan hasil daripada basic sum cover tu yang duit tu, kalau boleh kita maybe boleh sedekah atas nama dia berpanjangan, contoh kan dia berpanjangan tu dia kan. selama ni kalau pada meninggal je mak kita selalu buat sedekah kan. Sebab kita fikir apa? Gaji dia tu, kadang-kadang kita bukan nak bagi gaji dia, lebih untuk dia. Kita buat untuk dia. Yang keduanya maybe kita boleh tambah polisi lagi. InsyaAllah. Tapi saya nak ucap terima kasih jugalah sebab yang berusaha tu. Ya. Kalau kata macam boy kata tak usaha, apalah biarlah ni. Kami tak dapat apa pun. Tahu dia macam kita tak tahu nak usaha. Betul, kadang tak ada. Macam mana cara. Saya tak tahu macam mana kita nak dapatkan. Ni walaupun dia beli insurans, kita tak ada tak dapat. Kita tak tahu jalan nak mula kan. Jalan tu. Ada orang datang. Bila start dia insurans tu jalan. Saya tak ingat apa baru. Saya mau bina perjuang. Yang hormat. Ejen tak ganggu. Sebelum bertanya kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila ruhil qubur. Sanjatina min al-iman wa anta. muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولدي يا رب كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي الحكيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا وفيهم وفي مجد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لقدر اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الآفات وتعني لنا بها من جميع الحاجات وتطهر السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الغيات وبعد الموت سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى بل بعد الرضا اللهم اتنا بالقرآن اللهم القرآن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين ومعافية في جسدك في العالمين وبركة في الرزق وتوبة قبل الماء ورحمة إلى الماء ومغفرة بعد الموت اللهم اغفر علينا في سكرة الموت يا الله برحمتك Amin. اللهم اغفر علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وإلينا الميثاق ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك لما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر siapa lepas mayang macam sekali Allah ampun dia macam dua di laut dosa kita satu hari macam dua di laut tapi Allah bagi kita belang kita kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha tamu aja jangan lupa satu hari satu kali Antara anak saya pun baik untuk mana. Saya nak ambil anak sekolah. Kau lanjut untuk saya. Dia tadi nak upaya apa? Mak Ziana. Ha? Mak Ziana. Azena. Baik kau ni. Ada ni lah aku. Tak bibi. Tu anak saya tu majiran yang baru. Dia pun dah ambil cara tinggi. Oh tak apa. Saya punya cuma cucu. Dia kat yang dulu. Dia yang duduk. Oh, dalam bidang nombor 1. Dan nombor tak tahu. Kau nampak apa yang palak itu tadi dan dah awal kita makan 70. 67. 7 mana? 97. Kita panggil 7. Siapa yang nak tahu? Kita kalau nak umur panjang, jangan lupa. Kita dua tadi jangan lupa. Bapa kita mati satu hari satu tidak koman yang cakap ni. Koman satu hari. Al-Fatihah. Maknum binti Cianu Tino Amin. Dia dalam kubur dia mana anakku? Mana anak? Dia cakap kacau dah ni. Orang perak kau kedai je tau. Itu yang kita bagi tahu. Jangan lupa. Nombor 1 duit banyak. Tak tu ya bapa. Bukan tak nak kabel ya. Bukan nak siup nak biar. Siapa jaga dah apa? Kau tak dituai malam semalam. Siapa ni cakap macam tu? Ya. Hakamallahu ala qulubin wa ala sam'in wa ala absarihim. Siapa daka dia orang dia. Itu ayat Quran dia. Saya ditunggu di akhir tu. Kalau coba. Dah main-main. Tak apa. Oh, dah cerita banyak tak mari ni. Apa memang pengasingan kita. Kan dia nak kena. Saya nak nampak anak saya ni. Saya berdua je. Jadi sopan je. Oh, baik. Kalau tak lah yang susah ni saya ni. Tidak.
Okey, ini yang besar-besar lah. Dia kau nak cari dulu. Mau kau dah tak tulis. Ini yang besar-besar. Ini bagi tak? Ini besar. Ni balik besar. Ya, pergi mana? Saya fikir Assalamualaikum. Tu balik, dah tak balik, datang pula kalian. Orang semua penuh dalam rumah. Orang aku semua kat rumah habis. Telefon ke Rezeki. doktor. Dia baik. Dia WhatsApp, mama kat mana? Ayah kat mana? Dah makan ke belum? Kalau penat ke, pergilah cari hotel tidur. Allah sayang dia. Dia baik, Allah sayang. Saya anak yang baik. Saya mengaji pun saya tak betul. Mama tak betul, semua orang baca. Bulan puasa dia minta saya, mama ada nak bulan puasa ada supaya kat depan. Semayanglah kita beri lama kita. Ada tak sempat nak tarawih, dia kata tak apalah supaya kat rumah pun boleh. Allah dengar permintaan kita. Dia tak semayang dah mengaji. Kita nak pergi mana? Tempat